Satu kenyataan terbaru daripada Fadli Syahri yang meminta untuk beri laluan kepada PAS Kemudi Perikatan Nasional untuk menuju ke Putrajaya. Dan timbullah persoalan, siapa sebenarnya yang tak beri ruang kepada PAS ni? Kalau kita tengok, Muhyiddin Yassin dah letak jawatan dah pun. Apa yang tak bagi laginya? Kan? Dan kenyataan lain keluar daripada menantu Haji Hadi. Yang mana dia kata, kalau Samsuri jadi ataupun yang teraju Perikatan Nasional, PAS bakal hilang 37 kursi lebih kurang, macam itulah ayat dia. Jadi sekarang ni, apakah pergolakan itu berlaku di dalam Perikatan Nasional ataupun sebenarnya pergolakan yang benar-benar itu berlaku di dalam PAS, yang di mana kat sini rakyat dah boleh lihat, dah boleh baca ada pergolakan dan perselisihan di antara blok-blok di dalam PAS itu sendiri. Jadi siapa yang tak beri laluan? Adakah memang benar berlakunya campur tangan hingga tiada laluan diberikan kepada PAS, ataupun PAS itu sendiri yang masih lagi belum ada nama, yang masih lagi berebut sesama sendiri? Yang ni rakyat boleh tahu kot dan boleh faham. Tapi alang-alang tu aku nak share sikit satu berita baik kepada orang yang mengusahakan pertanian dan yang nak usahakan pertanian, yang mana yang ni tak kira kau bersatu ke, kau PAS ke, walaun ke, walanon ke, asal saja kau berminat. KPKM menyediakan khusus untuk orang ataupun rakyat yang nak ceburi bidang pertanian. Dan dekat situ dia adalah perkongsian ilmu dan sebagainya. Jadi kalau nak maklumat lanjut boleh pergi ke FB Bang Mat, ada dekat ruangan komen tu. Klik je kat situ dan jangan lepaskan peluang keemasan yang disajikan oleh kerajaan kepada rakyat. Politik-politik juga, tetapi masa depan kalian yang telah pun diusahakan oleh kerajaan, kalian kena sahut. Assalamualaikum. Ciao.